Polis menafikan memberi layanan berbeza terhadap pendakwa bebas Zamri Zinath dan aktivis Arun Dorasami ketika dibawa ke mahkamah. Sebaliknya, ia diambil mengikut peruntukan kesalahan. Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail menjelaskan walaupun mereka ditahan dan disiasat mengikut Seksyen 505-B Kanun Keseksaan, namun terdapat satu kes lain membabitkan Akta Hasutan 1948. Beliau berkata demikian pada sidang media di Bukit Aman, Kuala Lumpur pada 19 Mac. Dia begini, kesalahan-kesalahan yang kita tangkap sebelum ini berbeza-beza. Ada yang bailable, ada yang tak boleh bail dan sebagainya. Jadi dalam peringkat awal pasal kita buat tangkapan yang 4 kes yang saya maklumkan di Putrajaya itu di bawah Seksyen 505. Tapi ada lagi satu kes yang lain yang berkaitan dengan Akta Hasutan. Jadi itulah tindakan-tindakan ini berdasarkan undang-undang. Mungkin pihak awam melihat ianya satu perkara yang berbeza. Tetapi kita melaksanakan undang-undang ini mengikut lunas undang-undang itu sendiri. Walau bagaimanapun, saya memberi jaminan bahawa perkara sebegini adalah sesuatu yang lumrah dalam kita punya undang-undang dan kita akan laksanakannya di masa-masa yang akan mengikut keperluan-keperluan undang-undang itu sendiri.